Jelajah Ramadan edisi ke-13 menutup tirai di negeri bersejarah Melaka. Bermula di Sabah pada 28 Februari lalu, skuad JR 2025 menjelajah ke seluruh negara menyantuni 13 golongan sasar. Seiring sejalan, tema JR edisi ke-13 itu bertepatan dengan aktiviti yang dijalankan skuad jelajah Ramadan yang menyantuni golongan asnaf, ibu tunggal, anak yatim dan golongan sasar lain. Kerjasama Jabatan Penyiaran Malaysia RTM bersama 6 penaja utama memberi sinar kepada golongan yang memerlukan untuk terus menyemarakkan Ramadan sekaligus menceriakan sambutan Syawal mereka. Dan juga kemeriahan itu dirasakan bersama, diraikan bersama dengan para penaja yang bersama-sama daripada hari pertama hinggalah hari ke-20 dan 21 ini, iaitu yang kalau macam kita lihat di sebelah kiri saya ini ialah penaja utama ialah Petron, kita ada Babas, Peladang, Olive House, Jasmine, Nesque dan juga rakan-rakan strategik iaitu Airville, JPN, JPJ dan juga Zakat Melaka. Jadi kita telah berjaya melaksanakan jelajah Ramadan RTM ni bersama dengan golongan sasar yang kita telah hadir bersama dengan para penaja dan skuad jelajah Ramadan RTM 2025, dan kita berharapkan semoga kerjasama yang terjalin ini bertambah erat. Selain itu, ia turut memperkukuh kerjasama RTM dengan rakan strategik. Ya, Alhamdulillah sebab tahun ni slogan kita ialah kongsikan keberkatan, sebarkan kegembiraan. Jadi sejajar dengan itu, sekali dengan RTM dan selepas 2 tahun kita dah kenal macam keluarga, dan Alhamdulillah dinamik yang ada antara Petron dengan RTM sangat berkesan dan dah jadi macam kawan. Jadi senang kita punya kerjasama, kolaborasi antara bukan saja pengusaha stesen dan RTM, juga kaki tangan Petron sekali. Jadi ramai yang dapat bekerjasama dan berganding bangku dalam program ini. Ya, Alhamdulillah. So, pertama kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi mengajak ataupun memanggil Nesque untuk menjual program jelajah Ramadan edisi ke-13. Hari ini merupakan hari terakhir Nesque bersama pelajar-pelajar lain dan juga Petron terakhir join jelajah RTM edisi ke-13. So, perkembangan dari semasa ke masa apabila Nesque mengikuti program jelajah Ramadan, nampakkan perkembangannya impak yang sangat-sangat positif dari segi jualan produk untuk jenama Nesque sendiri bagi memperkenalkan ke seluruh pelosok di tanah air Malaysia ni. Di Melaka, 30 kanak-kanak autism dari Sekolah Kebangsaan Terendak 2 disambut dalam majlis penutup Jelajah Ramadan 2025 di Petron Sungai Udang. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman yang juga menyampaikan sumbangan kepada mereka sebagai tanda keprihatinan terhadap masyarakat yang memerlukan. Apa yang pasti, kerjasama ini bukan sahaja menjadi platform kepada rakan strategik untuk melakukan kerja-kerja kebajikan, malah membantu RTM mengenal pasti golongan yang memerlukan bantuan. Jelajah Ramadan edisi ke-13 melabuhkan tirainya di Petron Sungai Udang, Melaka. Apa yang pasti menerusi program ini, 13 golongan sasar berjaya disantuni sekaligus dapat menceriakan Ramadan mereka dan memeriahkan sambutan Syawal mereka. Farah Huda Sahiran, selamat pagi Malaysia.